Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sekarang sedang berdiri di hadapan tapak tanah yang suatu masa dahulu ada bangunan madrasah yang menempatkan asrama, pejabat, dewan kuliah, dan kini selepas musibah kebakaran kita sedang membina semula madrasah tersebut, bangunan tersebut. Jadi sempena 10 malam akhir bulan Ramadan ini, kami membuka peluang kepada semua untuk sama-sama kita mengambil bahagian. Sekurang-kurangnya kita dapat sejuzuk daripada apa yang kita mahu dirikan di sini. Alhamdulillah, kerja-kerja pembinaan semula madrasah ini, bangunan baru ini sudah pun bermula dan akan dimulakan dengan fasa pertama iaitu piling. Dan piling itu akan menelan belanja lebih kurang RM500,000. Jadi saya merayu kepada semua, ini peluang kita untuk saham akhirat. Sama-sama kita ambil bahagian. Sempena 10 malam akhir Ramadan ini, sama-samalah kita rebut peluang untuk berinfak terhadap pembinaan bangunan Madrasah Saadah Ad-Darain di sini.